untuk orang yang tak tahu, event ni ialah event pedal to metal collab dengan IMKL. So dengan sini kita orang ada buat macam free run dalam track international Sepang ni. So kita orang memang dia, kalau korang tengok dia memang longgok lah. So yang ni kita sekarang berada dekat South Paddock. So diorang tengah starting. So dekat sini kita orang kata tu longgok. So dekat orang kat sini tak kisah kata apa, masuk dalam langgar. So ni ialah keadaan dekat South Paddock Sepang International Circuit. So diorang tengah ready, diorang nak keluar. So korang boleh tengok memang ramai gila. Macam-macam jenis kereta lah. So pedal to metal ni dia lebih kepada free run. Free run, tak kisah korang pakai kereta apa, tak kisah korang berapa cc. So dekat sini untuk korang try korang punya kereta. Setakat placing malam minggu tak berat lah. So kali ni kita run terus dalam track, kita tengok performance kita siapa paling padu. So korang layan video ni dulu. Let's go. GDI Satria GDI. So untuk event kali ni special sikit, tak pernah dibuat oleh Mr. Absorber. So kali ni untuk event Pedal to Metal X IMKL ni, Mr. Absorber kita bawa semua kereta kita dekat sini. Kita ada Honda City dekat sini, kita ada Honda HR-V. So dekat situ kita ada Honda Jazz. So dekat sini kita akan buat taxi drive dekat sini. So dekat sini visitor ataupun sesiapa yang berminat nak try kita punya suspension setup, kita ada dekat Honda City tu. So dekat Honda City tu kita ada adjustable Pro Expert ILO Soffit 32 step. Dekat Honda HR-V ni kita ada absorber heavy daripada Pro Expert. Dan yang specialnya hari ni kita ada Honda Jazz ni, kita pakai absorber terbaru daripada Mr. Absorber, iaitu Grabber standard spec. Jadi untuk korang yang orang kata tu tengah cari setup suspension, tak tahu nak pakai standard ke, nak pakai WT ke, nak pakai adjustable ke, dekat sini korang boleh try sendiri. Korang nak rasa adjustable ke, korang nak rasa heavy duty ke, korang nak rasa standard ke, korang boleh try sendiri dekat sini, rasa apa perbezaan standard, heavy duty dan adjustable. So yang ni, yang Honda City ni kereta projek kita. So dekat Honda City ni kita pakai adjustable ILO Soffit 32 step daripada Pro Expert. Sebelum ni kita orang buat setup lowered tau. So sebelum ni kita buat depan satu jari, belakang satu jari. So kita buat paling lembut. I'm okay. So tapi sebab kereta ni kita buat untuk company use juga, so kita ada bawa keluar-keluar juga. So kita naikkan balik, kita buat setup 2 jari depan, 2 jari belakang. So kita setup medium. So sesuai lah untuk daily use. So tak ada lah parking ke kereta ni. So siapa kata adjustable tak boleh untuk daily use, tak sesuai untuk daily use. Yang ni yang nampak ni, ni buat kereta company je. Staff keluar naik kereta macam ni, pergi meeting, pergi jumpa klien, naik kereta macam ni. Siapa kata pakai adjustable tak boleh untuk daily use. So untuk 2 biji kereta ni memang kita set up standard, memang sesuai untuk orang kata yang tak nak lower, yang tak nak keras-keras. So yang ni absorber standard spec daripada Grabber, yang ni pula absorber heavy duty daripada Pro Expert. So dua-dua ni tak pakai sport spring, memang 100% standard. So sekarang diorang dah start running dalam track. So korang boleh tengok tu. So nampak so korang nampak ni,
Ni semua kereta yang akan masuk track. So korang tengok, nak kisah kereta apa, spek apa, boleh masuk, korang boleh free run dekat dalam track Gita Sepang ni. So korang tengok, korang tengok 4x4. Ada Wira sebiji. So ni pun masuk van. So sekarang hujan. So sekarang tengah hujan lebat, tapi program ataupun event ni kena diteruskan. So dekat Jombor, tengah hujan. So sekarang pukul 8 malam, keadaan memang hujan tak berhenti daripada petang tadi. So kalau korang tengok pun dah, korang dah mula kurang kat sini, tapi masih ramai lah. So untuk malam ni kita ada kereta auto show. So korang tengok kat bawah tu ada motor. So kat sini, so dekat sana, so korang boleh tengok kat sana, sebelah sana. So hujan lebat malam ni, tapi kita jalan juga sebab kita nak tengok lagi apa yang ada lagi dekat event Pedal to Metal X IMKL.
kereta sebiji je, tapi boleh terdengar satu kawasan Sepang ni. Dari sobat. Tahniah winner kita guys. Tepukan sama-sama sekali guys. Thank you. Until next year. Aku tak tahu Pak Rizal. Pukul 8 malam masih hujan. Jadi untuk malam ni dah tak ada apa sangat. Just kita ada chilling, auto show dekat sini. So diorang akan park diorang punya kereta kat sini. Sebabkan hujan yang terlampau lebat hari ni, so kita tak dapat nak capture beberapa momen diorang punya race day, diorang punya compilation untuk aktiviti hari ni. Jadi kita dapat nak capture sebab hujan terlalu lebat. So sekarang dah malam pun dah, aktiviti pun dah habis. So tinggal diorang chilling, just parking and chill dekat sini. So itu je untuk event kali ni, Pedal to Metal IMKL 2025. Jumpa korang dekat next video, jumpa korang dekat next event. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mr. Absorber. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.